Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Lesson Madani. Pergi ke pasar membeli lada, singgah sebentar di kedai kopi. Salam sejahtera saya berkata. Nama saya Nur Ariana Awatif hadir di sini. Saya berusia 16 tahun dan saya merupakan anak didik SMK Geteng yang terletak di Tumpat, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DEA 6363. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang satu buku cerita yang telah saya baca berjudul Lieutenant Adnan Wirabangsa. Novel hasil pena Abdul Latif bin Talib ini penuh dengan semangat patriotik dan pengorbanan. Lieutenant Adnan merupakan seorang askar Melayu dalam Regimen Askar Melayu Diraja RAMD yang terkenal dengan keberanian luar biasa semasa mempertahankan Bukit Candu di Singapura daripada serangan Jepun pada tahun 1942 dalam Perang Dunia Kedua. Novel terbitan PTS Publishing House ini diterbitkan pada tahun 2008. Novel ini setebal 360 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 35 bab. Ayo bersama saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang seorang wira sebenar dalam sejarah tanah air kita iaitu Lieutenant Adnan Saidi. Sikap keberanian, ketabahan dan semangat cintakan negara jelas tergambar dalam watak beliau. Adnan Saidi seorang pemuda yang berasal dari kampung Sungai Rama, Kajang. Beliau seorang anak sulung yang bertanggungjawab dan bercita-cita tinggi. Beliau memilih jalan ketenteraan kerana semangat cintakan negara yang membara dalam dirinya. Adnan menunjukkan prestasi yang cemerlang dari latihan dan akhirnya beliau dilantik sebagai Lieutenant. Satu pangkat yang jarang diberikan kepada orang Melayu pada zaman itu. Sebagai seorang pemimpin, Lieutenant Adnan menunjukkan sifat ketegasan, keberanian dan kepimpinan yang luar biasa. Beliau tidak pernah gentar menghadapi cabaran. Malah, beliau sentiasa memberikan semangat kepada anak buahnya untuk terus berjuang. Kisah mencapai kemuncak apabila tentera Jepun menyerang tanah Melayu. Lieutenant Adnan dan pasukannya dihantar ke Singapura di mana mereka diarahkan untuk mempertahankan kawasan strategik di Bukit Candu. Di sinilah beliau memperlihatkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin dan pahlawan sejati. Ketika tentera Jepun menyerang dan mempergunakan pelbagai taktik licik termasuklah menyamar sebagai tentera Sikh, Adnan dan pasukannya tetap tidak berganjak. Mereka bertempur habis-habisan walaupun kekurangan bekalan makanan dan senjata. Pertempuran di Bukit Candu menjadi pertempuran yang paling sengit walaupun dikepung dari pelbagai arah dan bilangan musuh jauh lebih ramai, Lieutenant Adnan tetap memberi arahan kepada anak buahnya untuk terus bertahan sehingga ketitisan darah terakhir. Adnan sendiri turut bertempur di barisan hadapan, membakar semangat anak buahnya untuk terus berjuang. Satu demi satu askarnya gugur, tetapi beliau tetap berjuang walaupun cedera parah. Akhirnya, Lieutenant Adnan ditawan, namun semangat beliau tidak pernah luntur. Beliau menolak untuk menyerah diri dan mempertahankan maruah pasukan serta negaranya. Malangnya, tentera Jepun bertindak kejam dengan menyeksa dan membunuh beliau. Tubuhnya digantung secara terbalik di sebatang pokok sebagai amaran kepada yang lain. Walaupun Lieutenant Adnan gugur sebagai pahlawan, semangat perjuangannya terus dikenang. Pengorbanannya membuktikan bahawa semangat patriotisme dan keberanian mampu melampaui batas ketakutan dan kematian. Novel ini menonjolkan semangat cinta akan negara, keberanian, kepimpinan, pengorbanan dan setiakawan. Nilai-nilai mulia ini yang patut kita contohi. Lieutenant Adnan Wirabangsa bukan sekadar kisah seorang perwira, tetapi satu pengajaran bahawa keberanian dan semangat tidak pernah mati, ia kekal hidup dalam hati kita. Pada pendapat saya, penulisan ini sangat menarik dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang digunakan memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca kesudahan hasil karya ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa anak-anak remaja pada masa kini. Kesimpulannya, novel yang berjudul Lieutenant Adnan Wirabangsa ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar, terutamanya kepada pembaca bergolongan remaja. Ternyata, dunia masa kini sangat memerlukan rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi agar negara lebih harmoni. Sekian, terima kasih.